Oh, setiap perkahwinan mesti ada pasang dan surut kan? Asam garam perkahwinan lah. Kadang gaduh, kadang baik. Tapi yang awal 5 tahun perkahwinan tu banyak banyak kali gaduh jugalah. Tapi sebab dia pun kira orang penyabar, so dia boleh give and take dengan akak lah. Tapi sampai sekarang ni ada jugalah gaduh-gaduh manja macam tu walaupun kita dah lama kahwin memang Penerimaan dia lah pada saya lah pada ni kan, macam mana dia boleh terima saya kan, macam mana kita boleh melayari perkahwinan tu kan. Kena ada lah give and take tu kan, kena ada tolak ansur lah. Itu yang buat perkahwinan tu lebih bermakna lah dan boleh berpanjangan.